Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan head to head Kim Won Ho dan juga Seo Seung Jae menentang Aaron Chia dan juga Soh Hui. Dan hari ini akan berlangsungnya perlawanan final melibatkan Aaron Chia dan juga Soh Hui yang akan menentang Kim Won Ho dan juga Seo Seung Jae daripada Korea Selatan. Untuk rekod perlawanan, mereka pernah berlawan sekali sahaja, iaitu di India Open 2025, iaitu pada bulan Januari yang lalu, dan kemenangan menjadi milik pemain daripada Korea ini. Dan jumlah mata yang terkumpul, Aaron Chia dan juga Soh Hui mengumpul 39 mata daripada perlawanan tersebut. Pemain daripada Korea ini dengan 43 mata. Untuk statistik kedua-dua pasukan, Aaron Chia dan juga Soh Hui kini menghuni tangga ketiga dunia. Untuk final World Tour nanti, Aaron Chia berada di ranking kedua dunia, dan career win dan juga loss, Aaron Chia dan juga Soh Hui telah menang 255 kali dan juga kalah 129 kali. Untuk tahun ini, Aaron Chia dan juga Soh Hui telah menang 26 kali dan juga kalah 7 kali. Untuk 5 perlawanan terakhir, Aaron Chia dan juga Soh Hui kalah sekali dan juga menang 4 kali. Untuk pasangan daripada Korea ini, mereka merupakan main di ranking ke-10 dunia dan kini mereka menghuni tangga pertama untuk HSBC Race to Guangzhou, iaitu Final World Tour yang akan berlangsung hujung tahun ini, di ranking yang pertama, dan mereka telah menang 67 perlawanan sepanjang karier mereka dan kalah 18 perlawanan sahaja. Tahun ini mereka menang 30 perlawanan dan juga kalah 3 perlawanan sahaja. Untuk 5 perlawanan terakhir mereka menang 4 perlawanan dan juga kalah 1 perlawanan. Jadi untuk prestasi terkini mereka sama dengan Aaron Chia dan juga Soh Hui, dan jadi kita harap Aaron Chia dan juga Soh Hui dapat memberikan yang terbaik dalam perlawanan ini. Sebab apa? Bagi aku nampak keputusan perlawanan di India Open yang lalu nampak perlawanan yang sengit apabila pasangan daripada Korea tu menang tipis, iaitu 22-20 dan juga 21-19. Dan perlawanan pertama itu menjadi kayu pengukur untuk perlawanan final yang akan berlangsung pada hari ini. Bercakap pasal perlawanan final, aku nak kongsikan waktu perlawanan yang dijangka akan berlangsung final Aaron Chia dan juga Soh Hui menentang Kim Won Ho dan juga Seo Seung Jae. Hari ini dijangka akan berlangsung pada jam 5 petang waktu Malaysia. Jadi jom beri sokongan terhadap Aaron Chia dan juga Soh Hui dalam perlawanan ini. Seterusnya mendoakan agar mereka dapat menjulang trofi Singapore Open 2025 Super 750 ini. Jadi untuk fans-fans Aaron Chia dan juga Soh Hui, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini. Sebab apa? Akan aku updatekan dengan live dan juga cara tonton untuk korang tonton final Aaron Chia dan juga Soh Hui pada petang ini. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.